Hello? Saya nak order. Cik. Uh, Nak berbukir kat sini ataupun take away? Take away. Take away. Sekejap. Saya nak order nasi Arab Miss Grey 3. Nasi Arab Mix Grey 3. Lepas tu spaghetti aglio olio 2. Okey, baik. Kejap je kan? Sekejap je. Puan boleh duduk dulu. Okey. Sembilan cukup. Narik. Hello, Mak. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Ada kat office lagi ni. Banyak lagi kerja, Mak. Tak tahu lagi bila balik, tak tahu. Hari apa pun tak tahu lagi. Mak ni kenapa? Sabar boleh tak? Nanti kalau orang balik orang call lah, Mak. Dah lah, Mak. Dah. Nanti je lah. Dah lah. Oh, ya. Okey. Bye. Ya, Mak. Acap tengah beli makanan ni, Mak. Mak tunggu Acap balik, Ya, Acap beli makanan ni. Tengah bungkus lagi ni, Mak. Mak ada nak benda-benda tak lagi? Tak ada. Okey, baik. Mak dah masak nanti Acap balik, siap beli makanan, Mak tunggu Acap balik, Okey, Mak. Okey, Ya, Mak, makanan dah siap ni, Mak. Mak tunggu Acap balik, Okey, Mak. Okey, Mak. Bye, Mak. Ni order ya. Lupa je. Dek. Ya. Mana cukup 2 je. Oh, salah Saya order 5. Maaf puan. Puan. Cik, awak nampak muka saya ni macam dah kahwin ke? Saya tak ada masa lah kahwin semua ni. Ke dah tertukar dengan lelaki tadi tu? Dah, saya pergi kejar dia. Puan, kejap. Cik, Apa kita dia? minta maaf. Nanti kita buat yang baru. Lama lagi? Nak ambil masa lama lagi? 10 minit je. Awak nak bayar masa saya ke? Okey. 5 minit je. Ish, tak boleh harap lah dia ni. Okay. Tak, apa masalahnya? Saya nak pergi kejar dia, bukan awak. Okey, macam ni. Nama dia Acap. Dia tinggal dengan mak dia. Acap beli dah makanan pesan Adi. Lepas tu Acap beli sekali dengan nak sahur lalu. Lagi Mak panas je lah. Mak. Ayah, Mak. Mak tak ayah, Mak. Biar Acap buat Mak pergi duduk sini. Pergi makan, Mak. Acap ni, dia asyik kerja je. Otak dia kerja. Siapa tak sempat nak kahwin. Tak ada calon isteri pun. Bayangkanlah. Nak beli aku lah tu. Sebab itulah dia duduk dengan mak dia. Apa masalahnya kalau dia duduk dengan mak dia? Nasib baik dah beli Adi, Mak. Nak habis dah Adi. Ni Acap buh favorite Mak ni, Kang. Hai. Masalahnya, mak dia dah tak ada. Mak. Kabur je lah, Mak. Kabur je. Ada kat Isagre ni. Tengah order makanan. Ya. Dah, Mak, dah. Jadi tu cakap. Jadi. Cik, order? Buatkan saya kari pali ikan ni. Okey, Cik. Cik duduk dulu, nanti saya hantar. Ya, baik. Hello? Ya? Saya ada meeting. Okey. Besok lah. Bye. Kenapa dia jadi macam tu? Dia depression. Cik, dah siap? Oh, dah siap. Scan sini ke? Ya, chance. Aduh, apa pula ni? Siapa pula kau ni? Hello? Nak apa lagi?
Mak nak benda lagi. Huh? Cik. Tak ada. Okey, baik. Mak dah masak Mak tak payah, Mak. Biar acak buat. Mak hidup sini. Makan, Mak. Mak, biar acak suat sikit kat Mak. Mak. Hello, Mak. Mak, Siti nak minta maaf dengan Mak. Siti cakap kasar dengan Mak tadi. Tak apalah nak. Mak tahu Siti sibuk. Mak okey je. Nanti Siti balik beraya dengan Mak ya. Siti sayang sangat kat Mak. Allah